Okey, hari ini kita akan cuba fahamkan satu hujah teologi yang terus terang cukup mendesak tentang keadaan dunia kita sekarang. Hujah ni dibina sepenuhnya atas beberapa ayat Al-Quran yang sangat spesifik dan ia sebenarnya memberi kita satu kerangka untuk melihat krisis yang sedang berlaku di sekeliling kita. Dan soalan ni bukan sekadar nak provokasi ya. Ia adalah titik mula untuk satu hujah yang dibina langkah demi langkah yang menuntut kita untuk pandang realiti yang ada sekarang ni dengan jujur. Dan inilah dia. Asasnya datang terus dari Al-Quran. Ayat ni dengan sangat jelas mengisytiharkan satu keadaan perang yang spesifik. Dan apa yang cetuskan perang ni? Amalan riba. Jadi ayat inilah yang jadi premis utama untuk keseluruhan perbincangan kita. Okey, jom kita bedah sikit. Apa sebenarnya krisis ni dan kenapa ia sangat-sangat relevan sekarang? Dengar sini, hujah yang dibentangkan ni kata perang ni bukan benda yang kita tunggu-tunggu. Tak, ia dah pun berlaku. Ia adalah realiti yang sedang berjalan sekarang. Diaktifkan oleh sistem keuangan global berasaskan riba yang kita semua suka atau tak hidup di dalamnya. Kita bukan tunggu perang ni, kita dah ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita terima yang perang tu dah berlaku, Al-Quran letak satu syarat yang kita tak boleh lari. Ayat ni kata, bagi setiap komuniti yang sedang dihakimi, seorang Rasul mesti wujud. Kehadiran dia tu bukan pilihan, tapi satu kemestian untuk keadilan ditegakkan. Okey, yang ni penting sangat untuk kita faham betul-betul. Perkataan Rasul kat sini menurut sumber ni bukan merujuk kepada tokoh sejarah semata-mata. Ia adalah satu fungsi kehakiman yang aktif, yang hidup. Tanpa pembawa hujah ni, proses penghakiman tak boleh berjalan dengan adil. Keadilan Tuhan sendiri menuntut kewujudan fungsi ni. Baiklah, dah ada krisis, dah ada pembawa hujah. Jadi macam mana nak selesaikan? Apa jalan keluarnya? Di sinilah sistem taubat diperkenalkan sebagai satu mekanisme penyelesaian. Dan sekali lagi, kita kena faham betul-betul beza dia. Taubat yang dimasukkan kat sini bukan setakat rasa bersalah dalam hati. Menurut sumber ni, ia adalah satu proses yang formal, yang berinstitusi. Ia bukan tentang perasaan, tapi tentang satu prosedur untuk membetulkan satu sistem yang dah rosak secara kolektif. Proses dia, seperti yang disebut dalam surah An-Nisa, sangat-sangat spesifik. Ada langkah-langkah dia. Pertama, individu tu kena datang kepada Rasul. Kedua, mereka minta ampun pada Allah. Dan ketiga, Rasul pula yang akan mohonkan keampunan untuk mereka. Nampak tak? Kehadiran Rasul di langkah pertama dan ketiga tu menunjukkan ini satu prosedur undang-undang, bukan sekadar doa pribadi. Jadi, nampak tak beza dia? Kat satu belah, kita ada proses undang-undang yang rasmi untuk betulkan satu sistem masyarakat dan ia disahkan oleh seorang hakim atau rasul. Kat belah lagi satu, ia lebih kepada urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Hujah yang dibentangkan ialah, dalam keadaan perang dengan Tuhan ni, taubat pribadi saja tak cukup untuk betulkan kerosakan sistemik yang dah berlaku. Dan sekarang kita sampai kat soalan yang paling kritikal. Kalau fungsi ni mesti ada, siapakah yang memegang fungsi ni hari ni dalam zaman kita sekarang? 8 bilion manusia di atas muka bumi ni. Bila kita tengok nombor ni, dakwaan yang akan dibentangkan seterusnya jadi sangat-sangat tajam dan spesifik. Di tengah-tengah 8 bilion manusia ni, sumber ni menegaskan hanya ada seorang saja yang telah tampil ke depan membawa hujah yang muktamad untuk berdepan dengan sistem global yang jadi punca perang ni. Dan individu itu dinamakan Adam. Menurut hujah ini, beliaulah pelaksana tunggal yang membawa hujah menentang riba. Beliau yang mengendalikan institusi taubat yang kita bincangkan tadi. Dan dengan berbuat demikian, beliaulah yang memenuhi fungsi Rasul dalam fasa penamat yang sangat genting ini. Okey, sekarang kita masuk bab akibat dia. Dan di sinilah semuanya jadi sangat serius. Apa yang berlaku bila hujah yang dibentangkan melalui pelaksanaan ini ditolak? Al-Quran sendiri ada tunjukkan satu keadaan yang terus terang menakutkan. Satu senario di mana pintu keampunan tertutup rapat. Ayat dari surah At-Taubah ni sangat jelas. Ada satu keadaan di mana walaupun Nabi Muhammad SAW sendiri yang mohonkan ampun untuk seseorang, ia tak lagi diterima. Jadi persoalannya, kenapa sampai macam tu sekali? Sumber ni jelaskan, ini bukan pasal dosa biasa-biasa. Ini pasal satu titik, satu momen di mana penolakan tu dibuat dengan sedar selepas hujah dah dibentangkan dengan sempurna. Ia bukan lagi sebab tak tahu atau jahil. Ia adalah satu pilihan yang disengajakan untuk lawan kebenaran yang dah nyata. Jadi, jangan salah faham. Pilihan sebenar kat sini bukan pasal kita suka ke tak suka dengan seorang individu bernama Adam. Itu cuma pandangan luaran. Pilihan yang sebenar, menurut hujah ni, adalah sama ada kita nak terima atau tolak
keseluruhan sistem dan institusi taubat yang ditawarkan melalui beliau. Dan akibatnya, memang sangat berat. Kenapa? Sebab ia ditanggung sendiri. Bila seseorang tu tolak pembawa hujah ni, apa yang sebenarnya berlaku ialah mereka sedang tutup akses mereka sendiri kepada hujah tu. Mereka sedang tolak satu-satunya jalan keluar, iaitu institusi taubat. Jadi, mereka bukan sedang menjatuhkan Adam. Sama sekali tidak. Mereka sedang menjatuhkan hukuman ke atas diri mereka sendiri dalam satu proses penghakiman yang dah pun bermula. Jadi, bila berhadapan dengan hujah ni, tak ada lagi kawasan kelabu, tak ada jalan tengah, pilihannya menjadi mutlak dan menurut sumber yang kita kaji, kesannya adalah kekal dan tak boleh ditarik balik. Jadi selepas semua ni dibentangkan, Al-Quran sendiri yang tanya kita semua soalan ni. Satu soalan yang paling asas. Maka, ke manakah kamu hendak pergi? Selamat datang kepada anda, pendengar kami yang sentiasa dahagakan ilmu. Hari ini kita ada satu lagi sesi selaman mendalam yang sejujurnya sangat mencabar minda. Memang betul. Topik kita kali ni agak berat tapi sangat-sangat menarik. Kan? Okey, cuba anda bayangkan macam ni. Bayangkan anda sedang melangkah masuk ke sebuah dewan mahkamah antarabangsa yang sangat luas dan sunyi. Tiada bunyi tembakan, tiada kereta kebal yang musnahkan bangunan dan tiada askar di parit pertahanan. Tapi di sinilah sebenarnya letak medan pertempuran terbesar di dunia hari ini. Ya, satu medan peperangan yang tak berdarah. Betul. Medan yang sedang tentukan nasib 8 bilion manusia secara senyap tau. Maksud saya, senjata pemusnah besar-besaran yang digunakan di sini bukanlah bom nuklear. Tapi ia adalah ikatan kontrak dan dokumen perundangan. Sesuatu yang sangat berbeza dengan pemahaman konvensional kita tentang apa itu peperangan. Ya, tepat sekali. Kita kan selalu dididik untuk melihat ancaman sebagai sesuatu yang fizikal, sesuatu yang ganas di sempadan negara. Betul tu. Bukannya ancaman yang berlaku di atas kertas yang dicetak dengan dakwat hitam. Jadi, mari kita rungkai perkara ini. Sumber dokumen dan nota kajian yang kita akan bedah hari ini menyajikan satu naratif yang sangat unik. Dan ia melihat ayat-ayat Al-Quran dari satu sudut yang berbeza. Ya, dokumen ini mendakwa yang ayat-ayat Al-Quran yang sering kita anggap sebagai teks kerohanian purba itu sebenarnya sedang beroperasi secara literal pada hari ini. Maksudnya, ia memanifestasikan dirinya dalam struktur perundangan antarabangsa, ekonomi riba dan rancangan teknologi macam transhumanisme. Betul. Misi kita hari ini adalah untuk membongkar secara objektif bagaimana sumber-sumber ini tafsirkan konsep Rasul pada zaman moden. Ya, dan kita juga akan tengok kenapa konsep taubat tu bukan lagi sekadar tangisan penyesalan di atas sejadah. Oh, itu bahagian yang paling menarik nanti. Dan kita juga akan bincang apakah implikasi yang menanti mereka yang memilih untuk tolak hujah ini. Tapi suka untuk kita ingatkan, kita di sini bukan untuk menyokong atau menolak pandangan ini tau. Betul. Kita cuma membedah mekanismenya supaya kita dan anda semua faham kenapa ia ditulis macam tu. Okey, jadi perjalanan kita bermula dengan satu dakwaan yang bersandarkan kepada Surah 2 ayat 279. Ayat tentang peperangan tu kan? Ya, ayat ini secara tradisinya adalah amaran tentang perang daripada Allah dan Rasulnya terhadap mereka yang kekalkan sistem riba. Kebiasaannya orang melihatnya sebagai satu kiasan atau amaran untuk hari akhirat. Betul tak? Betul. Tapi dokumen ini berkeras yang ini adalah realiti objektif yang sedang rancak berlaku sekarang. Tunggu sebentar. Bila kita sebut riba ni, adakah dokumen ini sekadar merujuk kepada lintah darat atau skim pinjaman peribadi? Oh, tidak. Sebab, kalau itu kesnya, ia cuma kedengaran macam masalah moral yang biasa. Skalanya jauh lebih besar daripada tu. Sumber ini sebenarnya merujuk kepada sistem keuangan global. Oh, wow! Maksudnya macam sistem perbankan pusat semua tu? Ya, sistem perbankan pusat, penciptaan wang fiat daripada hutang dan pasaran derivatif yang mengikat 8 bilion manusia. Jadi dokumen ini dakwa yang keseluruhan struktur ekonomi moden ini adalah manifestasi literal perang Allah tersebut. Tepat sekali. Manusia seluruh dunia sedang hidup, bekerja dan mati di dalam zon perang ekonomi ini. Okey, jadi kalau kita terima premis yang perang ini sedang berlaku ke atas umat manusia secara kolektif, mesti ada struktur keadilan. Ya, struktur keadilan kosmik menuntut satu proses perbicaraan yang adil.
Di sinilah dokumen ini bawa masuk surah 10 ayat 47 hingga 50, kan? Betul. Ayat-ayat ini menyatakan prinsip bahawa bagi setiap umat mesti ada seorang rasul. Dan bila rasul itu datang, barulah keputusan dijatuhkan dengan adil. Logik teologi yang dikemukakan di sini sangat-sangat mengikat. Jika 8 bilion manusia ini membentuk satu umat global yang sedang berdepan peperangan struktur ini, Maka fungsi rasul itu mesti wujud serentak pada hari ini juga. ya, konsepnya ialah Tuhan tak akan jatuhkan penghakiman muktamad atau musnahkan sistem tanpa membentangkan kertas pertuduhan yang rasmi. Macam dalam mahkamah moden lah kan. Anda tak boleh dihukum kalau pertuduhan tak dibacakan kepada anda terlebih dahulu. Analogi yang sangat tepat. Dan kertas pertuduhan tu mesti boleh difahami oleh manusia yang hidup di zaman itu. Tapi tunggu, adakah sumber ini cuba cakap yang ada nabi baharu yang turun dari langit dengan kitab baru? Oh, saya faham kenapa anda tanya macam tu. Sebab dakwaan macam tu pasti akan cetuskan penolakan serta-merta daripada mana-mana aliran teologi Islam. Jangan risau. Penulis dokumen ini sangat berhati-hati dalam membezakan antara identiti dan fungsi. Aha, Teks ini dengan jelas mengakui bahawa pintu kenabian dan wahyu telah pun tertutup rapat dengan Nabi Muhammad. Entiti Nabi itu telah tamat. okey. Jadi apa yang wujud pada hari ini? Apa yang wujud hari ini adalah fungsi Rasul itu sendiri. Fungsi tersebut merujuk kepada peranan sebagai penyampai hujah. Maksudnya macam peguam bela kontrak ilahi atau hakim yang bentangkan kes kebenaran kepada dunia? Betul, ia berdasarkan kontrak asal manusia dalam surah 7 ayat 172. Faham. Jadi sumber ini menegaskan yang pada zaman moden ini, seorang individu bernama Adam telah muncul untuk melaksanakan fungsi teknikal Rasul tersebut. Ya, peranannya bukan bawa agama baharu tapi dia bawa hujah perundangan untuk membela kontrak asal manusia tu. Dan medan yang dipilih untuk bentangkan hujah ini memang wujudkan persoalan yang sangat menarik. Ya, sebab dokumen ini tekankan konsep jihad hujah. Ia menolak sama sekali penggunaan senjata fizikal. Tiada pertumpahan darah langsung. Tiada langsung. Senjata strategik yang dikendalikan oleh fungsi Rasul ini yang dipegang oleh Adam adalah kertas kausa. Kertas kausa. Maksudnya, dokumen perundangan rasmi yang difailkan di mahkamah-mahkamah manusia. Tepat sekali. Okey. Biar saya jadi peguam bela untuk pendengar kita sekejap. Boleh, silakan. Kalau Tuhan itu maha berkuasa, kenapa dia perlu ikat keadilan kosmiknya dengan birokrasi dan sistem mahkamah manusia? Itu soalan yang bagus. Kan? Maksud saya, mampukah kertas perundangan ini benar-benar menumbangkan empayar global yang ada kereta kebal, satelit dan wang tanpa had? Bukankah tu nampak agak naif? Saya faham bantahan tu. Jawapan daripada sumber kajian ini sebenarnya terbahagi kepada dua konsep mekanikal. Okey, apa yang pertama? Pertama, kita perlu faham macam mana sistem global ini dapat kuasanya sejak awal lagi. Dokumen ini rujuk kepada manipulasi undang-undang purba. Oh, yang dipanggil Justinian Deception dan Vatican Trust tu kan? Ya, betul. Boleh anda perincikan sikit tentang mekanisme penipuan ni? Macam mana ia mengikat pendengar kita di luar sana? Secara ringkasnya, teori perundangan ini mendakwa yang sistem kawalan dunia telah mendaftar dan merampas identiti manusia melalui sijil kelahiran. Melalui sistem perundangan nama dalam huruf besar tu. Betul. Mekanisme ini didakwa mencipta satu identiti korporat atau strawman yang berasingan daripada manusia biologi. Jadi melalui penipuan ni, sistem dunia anggap kita semua sebagai entiti komersial yang tunduk kepada bidang kuasa mereka? Ya, seolah-olah anda dah serahkan hak kerohanian dan fizikal anda kepada sistem ini sejak dari lahir lagi tanpa anda sedar. Wow! Maksudnya mereka merompak kedaulatan kita menggunakan bahasa undang-undang dan kontrak tersembunyi? Tepat. Jadi, oleh sebab penipuan itu dilakukan melalui sistem undang-undang, Pembebasan daripadanya juga mesti dilakukan di medan mahkamah yang sama. Pandai! Dokumen ini berhujah berdasarkan surah 2 ayat 23 hingga 24 yang mencabar pihak lawan untuk datangkan hujah tandingan. jadi bila kertas kausa yang mengandungi kebenaran ini difailkan secara rasmi, ia mendakwa sistem mereka itu palsu dan terbatal. Ya, Tapi macam mana kalau sistem global tu sengaja buat tak tahu? Oh, kalau mereka berdiam diri dan tolak untuk jawab di mahkamah. di situlah mereka tertakluk kepada prinsip asas undang-undang.
Kesenyapan bermaksud persetujuan. Silence means concern. Ya, bila mereka mengelak daripada menjawab hujah undang-undang yang kukuh ini, bermakna sistem lawan secara rasmi mengakui ketidaksahannya sendiri. Jadi ini bukan soal Tuhan perlukan birokrasi, tapi Tuhan gunakan sistem penipuan mereka sendiri untuk paksa mereka mengaku kalah. Betul. Apabila asas perundangan mereka musnah di mata hukum alam, maka seluruh struktur empayar itu akan runtuh dengan sendirinya. Guna peraturan permainan lawan untuk menumbangkan lawan itu sendiri. Memang strategik, Sangat strategik. tapi ini bawa kita ke satu persoalan. Kalau manusia secara tak sedar dah terikat dalam kontrak penipuan ni, macam mana seorang individu biasa nak bebaskan diri? Aha. Sebab biasa kita diajar, kalau kita berdosa, kita perlu bertaubat, minta ampun secara peribadi. Adakah itu cukup dalam perang struktur ni? Dokumen ini berhujah secara keras yang taubat emosional tu sama sekali tak mencukupi. Langsung tak cukup. Ya, teks ini tafsirkan surah 2 ayat 159 hingga 161 yang meletakkan prasyarat ketat untuk taubat. Jadi taubat ini menuntut perubahan yang lebih berstruktur. Betul, ia menuntut tindakan fizikal, kembali ke jalan yang benar, perbaiki amal melalui tindakan nyata dan jelaskan kebenaran yang disembunyikan. Kalau saya boleh tawarkan satu analogi untuk pendengar, Silakan. bayangkan anda dapati identiti anda dah dicuri dan digunakan untuk melanggan satu perkhidmatan penipuan. Tiap-tiap hari duit anda disedut dari akaun bank. Okey. Kalau anda cuma menangis di tepi katil dan menyesal, ia tak akan menghentikan pemotongan bank tu kan? Anda tak boleh sekadar rasa bersalah. Ya, betul. Anda perlu angkat telefon, hubungi pihak bank, batalkan kad tu secara fizikal dan failkan laporan penolakan secara rasmi. Analogi tu jauh lebih tepat daripada sekadar analogi memandu kereta ke arah gaung. Memfailkan pembatalan rasmi itulah sebenarnya intipati taubat struktural. Oh, ini yang dokumen tu panggil sebagai institusi taubat berdasarkan surah 21 ayat 104 hingga 108. Tepat sekali. Manusia diwajibkan untuk batalkan kesetiaan mereka kepada sistem tauhid atau sistem syirik moden ni secara rasmi dan berdaftar. Dan ini bawa kita kepada prosedur mahkamah ilahi, macam dalam surah 4 ayat 64 hingga 65 kan? Ya, proses membatalkan kontrak gelap ini, tak boleh dilakukan secara bersendirian di dalam bilik tidur. Seseorang itu diwajibkan datang menghadap pembawa fungsi Rasul ini, iaitu hakim yang dilantik secara teologi untuk proses pengampunan. Dan ini yang paling susah untuk ego manusia. Mereka perlu terima ketetapan hakim tersebut tanpa sebarang keraguan atau penentangan dalam hati. Ia benar-benar menuntut penyerahan mutlak kepada struktur keadilan baharu ni. Ya, memang. Tapi yang saya pelik, kenapa taubat berstruktur ini perlu dilakukan dengan sangat tergesa-gesa? Ada sebabnya. Sebab kalau kita tengok di luar sana, dunia nampak macam berfungsi seperti biasa je. Kenapa amaran ni berbunyi macam jam randik kita dah nak habis masa? Di sinilah dokumen ni masuk ke bahagian yang paling kritikal. Dokumen ini meletakkan sains dan teknologi bukan sebagai alat kemajuan, tapi sebagai senjata ontologikal. Senjata ontologikal? Maksud anda, ia ancam kewujudan kita? Ya, ia merujuk kepada inisiatif global macam revolusi industri keempat, manipulasi genetik CRISPR dan terapi genetik berasaskan mRNA. Jadi, dokumen ini klasifikasikan teknologi ini sebagai manifestasi literal janji iblis dalam surah 4 ayat 119. Betul, iaitu janji untuk mengubah ciptaan Allah. Boleh anda terangkan mekanismenya supaya kita nampak kenapa ia sangat kritikal? Okey, dalam surah 30 ayat 30, Al-Quran sebut tentang fitrah. Kod biologi dan kerohanian asal manusia tu kan? Ya, fitrah yang membolehkan kita kenal dan berhubung dengan pencipta. Fitrah ini wujud dalam struktur biologi kita. Biar saya pastikan saya faham mekanismenya. Maksud anda, bila teknologi macam mRNA mengubah kod genetik pada peringkat selular, atau bila teknologi mengintegrasikan kesedaran manusia dengan AI melalui transhumanisme, ia secara literal memutuskan antena kerohanian manusia. Itulah hujah utama dokumen ini.
Fitrah itu macam perisian atau software kerohanian. Biologi kita adalah perkakasannya atau hardware. Dan bila hardware itu diubah secara sintetik dan dipatenkan oleh syarikat korporat, Perisian tersebut rosak secara kekal. Pintu taubat hanya terbuka selagi fitrah manusia itu wujud secara tulen. oh wow. Jadi kalau integrasi ini melepasi point of no return, manusia hilang keupayaan fizikal dan rohani untuk bertaubat, walaupun mereka mahu. Ya, bukan Tuhan yang menolak taubat mereka, tapi mereka sendiri dah tak ada organ kerohanian untuk merasai kebenaran tu. Memang menakutkan bila kita fikir betapa mudahnya kehidupan kita hari ini diatur ke arah itu. Betul. Tiap-tiap hari kan kita tekan butang I agree untuk pelbagai terma digital tanpa baca pun sepatah perkataan. Ya, kita semua buat macam tu. Jadi persetujuan pasif ni adalah mekanisme kita serahkan hak cipta tubuh dan roh secara sukarela kepada sistem penipuan ini. Ya, dan ini bawa kita kepada fokus utama selaman mendalam kita hari ini, tentang akibat penolakan. Berdasarkan struktur surah 10 ayat 47 hingga 50 yang kita bincang awal tadi. Tepat, Rasul mesti wujud ketika perang Allah ini sedang berlangsung. Dan dalam realiti hari ini, sumber ini tegaskan hanya Adam yang muncul bawah hujah perundangan ni dan dia yang mengendalikan institusi taubat tu. Betul. Jadi, kalau orang menolak hujah Adam ni, teks ini tekankan satu logik perundangan yang sangat keras. Apa dia? Penolakan terhadap Adam bukan menjejaskan Adam sedikit pun. Ia langsung bukan isu peribadi atau maruah Adam. Okey, maksudnya penolakan tu berbalik kepada diri mereka sendiri. Ya. Sebaliknya, ia adalah tindakan seseorang yang menutup sendiri akses kepada hujah dan menolak peluang taubat. Maksud saya, bila hujah tu dah dibentangkan di atas meja, kalau mereka masih menolak, itu bukan lagi sebab kejahilan kan? Betul. Dalam konteks ayat tersebut, selepas hujah dah jelas, penolakan itu bertukar menjadi satu keputusan yang disengajakan. Wow, mereka secara langsung menanam kehancuran ke atas diri mereka sendiri. Ya, mereka bukan menjahanamkan Adam, tapi sedang mencelakakan diri mereka dalam proses penghakiman yang telah pun bermula. Ibarat mereka sengaja kunci pintu keluar dari dalam bangunan yang tengah terbakar. Analogi yang sangat tepat. Dan ini dikuatkan lagi dengan surah 9 ayat 80. Ayat tentang taubat yang tak diterima tu. Ya, ayat itu tunjukkan bahawa dalam fasa tertentu, taubat tidak lagi akan diterima. Walaupun Nabi Muhammad sendiri yang minta ampun untuk mereka. Ya, walaupun Nabi minta ampun berkali-kali, mereka tetap tidak akan diampunkan. Sebab apa? Sebab kebenaran tu dah jelas dibentangkan dan mereka tetap tolak secara sedar. Tepat. Apabila ini berlaku, institusi taubat dalam surah 21 tadi, tidak lagi terbuka untuk mereka. Jadi maknanya sesiapa yang tolak pelaksana hujah pada zaman ni, mereka bukan sekadar tolak seorang individu. Betul, mereka sedang menolak sistem taubat itu sendiri. Mereka sedang menutup pintu taubat ke atas diri mereka sendiri secara rasmi. Ini benar-benar fasa klimaks sejarah. Tapi macam mana pula dengan orang awam di luar sana? Maksud anda? Yalah, mereka yang cuma nak jalani hidup biasa, pergi kerja dari 8 hingga 5 petang, bayar bil dan tak mau ambil tahu. Golongan yang isytiharkan diri mereka neutral. Dalam teks dokumen ini, status neutrality itu adalah satu ilusi yang sangat berbahaya. Bahaya macam mana tu? Surah 4 ayat 143 ada gambarkan golongan yang terumbang-ambing, tidak ke sana dan tidak kemari. Okey. Balik kepada analogi mahkamah tadi. Kalau anda tahu ada penipuan ke atas hak biologi dan kemanusiaan sedang berlaku dan anda pilih untuk berdiam diri, Kesenyapan kita direkodkan sebagai persetujuan. berdiam diri dianggap sokongan pasif kepada sistem musuh. Maksudnya, kalau anda tak bantah secara rasmi melalui institusi taubat tu, anda diikat bersama dengan kapal sistem global yang sedang karam tu. Betul. Anda perlu daftar bantahan anda sekarang sebab dari sudut teologi, dokumen ini anda perlukan bukti rekod fizikal yang anda dah berpisah daripada sistem tagut tu. Baiklah, ini memang satu perbincangan yang sungguh padat. Mari kita rumuskan perjalanan bedah siasat dokumen kita hari ini. Okey, silakan. Semuanya bermula dengan tafsiran bahawa perang Allah sebenarnya sedang rancak berlaku melalui sistem ekonomi fiat dan hutang global. Kemudian kita beralih ke Dewan Mahkamah Manusia yang digunakan sebagai medan pertempuran baharu dengan hujah kontrak bertindak sebagai senjata. Seterusnya, definisi taubat telah dinaik taraf.
Ia bukan sekadar rasa bersalah, tapi satu tindakan struktur perundangan untuk putuskan kontrak semuanya melalui institusi yang dikendalikan oleh fungsi rasul. Dan ini semua adalah perlumbaan melawan masa sebelum teknologi mRNA dan transhumanism mengubah fitrah biologi kita. Dan akhirnya, realiti keras bahawa dalam konteks surah 10 tadi, tolak hujah yang dibawa hari ini bermakna kita bunuh diri secara kerohanian. Ya, menutup pintu taubat sendiri seperti amaran dalam surah 9 ayat 80. Untuk anda pendengar kami, walaupun kita sekadar kaji dokumen ini secara objektif, ia memang paksa kita untuk persoalkan di mana kita berdiri hari ini. Ya, sejauh mana kita masih ada kawalan ke atas biologi dan roh kita sendiri. Betul. Sebelum kita tamatkan selaman mendalam ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang melangkaui nota kajian ini. Kita selalu diajar yang hari kiamat tu satu peristiwa kosmik mega kan? Langit pecah, lautan mendidih. Ya, itulah yang kita selalu bayangkan. Tapi cuba fikir, macam mana kalau hari kiamat bagi roh seseorang tu tak berlaku dengan letupan besar? Maksudnya ia berlaku secara senyap? Ya. Macam mana kalau ia berlaku masa anda tengah minum kopi pagi ini dan anda dengan santai tekan butang I agree pada satu terma sistem pengenalan digital yang baharu? Satu klik kecil yang nampak remeh? Tepat. Satu klik yang secara perundangan dan biologi membenarkan sistem itu tulis semula kod genetik anda, padamkan fitrah anda dan tutup akses roh anda buat selama-lamanya. Jauh sebelum dunia fizikal ni betul-betul musnah. Ya. Adakah anda akan sedar yang dunia kerohanian anda dah pun kiamat hanya melalui satu klik? Terima kasih kepada anda kerana meluangkan masa dan minda bersama kami hari ini. Ya, terima kasih semua. Jaga diri. Kekal mempersoalkan segala-galanya dan kita jumpa di sesi selaman mendalam yang seterusnya.